Siang bomba, malam pembunuh. Menjadi seorang anggota bomba bukan sekadar perlukan kekuatan fizikal, tapi juga kekuatan mental. Tugasan mereka ni adalah untuk berlari masuk ke dalam bahaya, sedangkan orang lain berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Ramai yang panggil anggota bomba ni sebagai wira, dan ya, memang betul. Tapi hakikatnya, mereka juga memikul beban yang sangat berat. Beban setiap nyawa yang tak sempat diselamatkan. Kejayaan ni perlukan keberanian, disiplin dan hati yang kuat. Tapi macam mana kalau seseorang yang pakai uniform tu, yang dianggap sebagai wira, sebenarnya menyembunyikan sisi gelap yang tak siapa jangka? Inilah kisah Kiyotaka Katsuta, seorang anggota bomba pada siang hari dan pembunuh bersiri pada waktu malam. Kisah ni bermula pada 27 Oktober 1982. Seorang anggota polis sedang membuat rondaan bila tiba-tiba sebuah kereta merempuh kenderaannya. Pemandu tu tak tunggu, dia terus keluar, rampas pistol polis tu dan lari masuk ke lorong gelap. 4 hari kemudian, 31 Oktober, lelaki sama cuba untuk merompak seseorang, tapi mangsanya lawan balik, cuba rampas pistol tu. Lelaki tu panik dan tembak. Mangsa mati di tempat kejadian. 1 November pula, satu lagi tembakan, satu lagi mangsa yang cedera. Polis pun lancarkan operasi besar-besaran, tapi penembak ni sentiasa selangkah di hadapan. 31 Januari 1983, satu lagi rompakan bersenjata, tapi kali ni nasib dia tak panjang. Lelaki itu akhirnya ditangkap, dan masa tu barulah semua orang terkejut, sebab suspek tu bukan penjenayah biasa. Dia seorang anggota bomba yang dihormati, penerima pingat, pernah disanjung kerana menyelamatkan nyawa orang lain. Namanya Kiyotaka Katsuta. Bila polis mula siasat, semuanya terbongkar. Dia bukan sahaja terlibat dengan satu kes, tapi berpuluh-puluh.